Pernah tak korang dengar Sony Bank nak jadi penjaga stablecoin di Amerika Syarikat? Sony Bank melalui anak syarikatnya Connexia Trust telah memohon US National Banking Charter daripada Office of the Comptroller of the Currency untuk keluarkan stablecoin yang dipautkan kepada dolar dan sediakan perkhidmatan digital asset custody. Jadi apa maksud charter ni? Ia membolehkan Connexia Trust beroperasi di bawah peraturan kewangan AIS yang ketat, termasuk keupayaan untuk keluarkan stablecoin yang diatur dan simpan aset digital dengan selamat. Ini bukan sekadar projek kripto biasa. Ianya satu langkah besar yang menunjukkan Sony serius nak gabungkan teknologi tradisional dengan dunia Web3. Bayangkan, Sony yang dulu terkenal dengan PlayStation, kini nak masuk dalam arena kewangan digital. Mereka bukan bersendirian. Circle, Stripe, Coinbase dan Paxos pun tengah berlumba-lumba mohon charter yang sama. Tapi setakat ini, hanya encourage digital bank yang berjaya dapat kelulusan penuh daripada OCC. Dalam konteks peraturan, Genius Act yang diluluskan di AIS pada Julai 2025 telah membuka laluan bagi institusi kewangan untuk keluarkan stablecoin yang disokong oleh aset berkualiti tinggi seperti treasuries atau tunai. Sony nampaknya manfaatkan peluang ni untuk capai pengguna global dengan pendekatan yang sah dan selamat. Strategi ini lebih daripada sekadar kripto. Ia simbol bahawa syarikat teknologi besar mulai merapatkan jurang antara Web 2 dan Web 3 dan tunjuk yang mereka faham masa depan digital. Dalam gaya mamak stall, dulu Sony buat PlayStation, sekarang nak jaga stablecoin. Dunia makin pelik, tapi nampak siapa yang betul-betul faham masa depan digital. Kalau korang nak tahu lebih lanjut tentang perkembangan stablecoin atau trend fintech global, jangan lupa follow dan share.